Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Sampai mana? Ha? 439. Muka surat 415. Okey. Hadis 39. Baik, hadis ke-39 al-hadis tasi' wa thalathun. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah tajawaza li an ummati al-khata'a wa nisyan wa mastukrihu alaihi. Hadithun hasan. Rawahu Ibn Majah wal Baihaqi wa ghairuhuma. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya Allah memaafkan bagi umatku kesilapan dan keterlupaan dan apa yang dipaksa ke atas mereka. Hadis hasan riwayat dari Ibn Majah dan Baihaqi dan oleh orang yang lain selain daripada mereka. Hadis ini riwayat dari Ibn Majah, Al-Baihaqi dan ulama hadis yang lain seperti Ibn Hibban, Daraqutni dengan sanad yang sahih. Selain riwayat ini ada lagi riwayat lain yang menguatkan taraf hadis itu hingga mencapai kepada hadis hasan. Mana hadis hasan ni ada banyaklah. Dia punya jalur dia banyak. Apa makna tak mutawatir? Mutawatir bersambung-sambung. Baik, saya bagi contoh saya pakai baju ni. Lepas tu ada dua orang tengok pada saya, cantiknya baju Ustaz. Saya pun cakap, saya beli ke tempat sekian. Dua orang ni bercerita kepada 4 orang pula, Ustaz beli baju dia kat tempat sekian. Yang 4 orang ni bercerita lagi pada 8 orang. Jadi dalam konteks hadis mutawatir, hadis yang paling sahih, kerana dia telah diriwayatkan daripada ramai kepada lebih ramai kepada lebih ramai di macam piramid. Maka itu hadis yang paling sahih, mutawatir namanya. Hadis ni semuanya bersambung. Kadang-kadang dia terputus, maka dinamakanlah, kalau mauquf tu sahabat tu bercakap berkata demikian-demikian, sedangkan dia tidak menyebut Nabi SAW. Kalau mursal, maknanya seorang daripada kalangan yang tak berjumpa dengan Rasulullah Rasulullah berkata demikian-demikian, padahal tak jumpa Rasulullah pun. Kan tingkatan-tingkatan tu kita pernah belajar. Rasulullah, generasi yang berjumpa Rasulullah dipanggil sahabat. Generasi yang tak jumpa Rasulullah, yang berjumpa dengan sahabat, nama dia tabi'in. Kan? Jadi penilaian hadis ini banyak bergantung kepada bersambungnya riwayat tersebut dan konteksnya daripada satu kepada ramai, lebih ramai macam tu. Baik, hadis ini mengandungi nilai yang utama dalam jurusan hukum agama. Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan hadis ini banyak manfaatnya kerana tiga-tiga perkara disebutkan itu berkaitan dengan ilmu fiqih, sehingga dapat pula dikatakan setengah daripada bahagian syariat ada padanya. Memandang kepada buatan manusia ada kala dengan niat dan ikhtiar, ada kala pula tersalah, terlupa dan juga dipaksa. Okey? Tersilap, terlupa dan juga dipaksa. Kesilapan dan kelupaan. Hadis ini menyatakan perkara yang mengenai kemaafan Allah, iaitu tiada dihukum kesalahan pada perkara tertentu sebagaimana disebut oleh hadis, bukan perkara yang dihilangkan hukumnya, kerana hukumnya tetap ada, tapi dimaafkan. Nabi SAW sabda perkara ini dengan sabdanya maksud, sungguhnya Allah telah maafkan bagiku kesilapan, kelupaan umatku dan perkara dipaksa oleh mereka. Dan perkara ini diajar oleh Allah dalam firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 196, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau seksa kami kerana terlupa ataupun tersalah. Ini ayat kita baca tiap-tiap malam sebelum tidur kan. Siapa baca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah ni, maka Allah beri pada pemeliharaan, penjagaan.
Di sebarang perkara. Kita kat rumah seorang-seorang, sebagai contoh, anak-anak pun tak ada, suami pun tak ada, contoh, baca ayat ni. 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Aman Rasul. Baik. Begitu juga dalam surah Al-Ahzab, Allah menyatakan walaysa 'alaikum junahum bima akhta'tum bih walakin ma ta'ammadat qulubukum. Tidak dihitung dosa atas kamu satu yang kamu tersilap, iaitu tersalah padanya, tetapi satu yang disengajakan oleh hati-hati kamu. Tak saja tidak dikenakan hukum. Tidak. Contoh kalau ada contoh tu nanti kita jumpa. Contohnya, dia pergi ke hutan nak menembak binatang. Tengok ada benda bergerak, dia tembak. Dia ingat binatang ke punya manusia. Contoh kan? Tidak berdosa, dia tak sengaja. Ya. Dia bawa kereta, tidak sengaja binatang melintas di depan, dia langgar. Apa sekali binatang tu? Anak gajah ke? Harimau ke? Kalau sengaja langgar, berdosa hukum. Tapi kalau tak sengaja, nak buat macam mana? Nampak Baik. Itu juga ada hukum-hukum yang pelik. Kadang-kadang orang dulu rumah mereka tak besar lah macam rumah sekarang. Rumahnya rumah kampung. Balik berkumpul ramai-ramai, tidur, dah tak sengaja tertidur pula dengan kakak ipar. Ingat isteri dia. Betul kan? Dulu berlaku. Dah bersama pula dengan kakak iparnya sampai isteri dia. Maka pada asal hukumnya adalah haram, tapi kerana itu tidak sengaja kan, maka dipanggil dalam Islam, dipanggil setubuh secara tidak sengaja. Ya. Maka kakak ipar itu kena beredah 3 bulan, 3 kali suci. Kalau tak ada apa-apa, maka tak apa-apa lah. Tapi kalau maknanya 3 kali, maknanya tidak datang haid 3 bulan berturut mengandung, maka anak itu dibinkan dengan lelaki yang bersama dengannya itu. Itu bukan zina. Macam mana? Nasab anak tu, nasab sah pada bapak dia tu. Pakai al-wadhu bisyubhatin, dia tubuh saya tak sengaja. Ada lebih pelik lagi. Dia ayah dia kahwinkan dia sama dulu, mana ada telefon, ada apa. Ni cerita betul. Ayah dia kahwinkan dia secara wakil. Maka dia tunggu isinya dekat Mesir sana. Dia belajar ke Azhar. Maka sampai perempuan tu itu suaminya. Perempuan ini dihantar oleh keluarga dia sempat diijab kabulkan di Malaysia. Jadi pada waktu sampai itu ada beberapa orang perempuan. Yang ni orang Kedah, yang ni orang Kelantan. Betul kan? Maka suaminya yang tunggu kat Mesir itu menyangkakan itu isterinya. Zaman dulu mana ada telefon, mana ada gambar semua. Maka dia sambutnya isteri orang lain. Ya, ini berlaku. Maka itu dipanggil setubuh secara tidak sengaja, tidak berdosa. Perempuan itu dihantar oleh keluarganya, dia ingat itu suaminya. Perempuan ni ingat itu suaminya. Dia bertukar. Kan? Ini cerita betul, bukan cerita dia ada-ada kan? Tak, macam ni, saya bagi contoh ini, lelaki ni, keluarga dia mengahwinkan dia dengan seorang perempuan di Malaysia. Perempuan itu dihantar pergi ke Mesir untuk bersama dengan suami dia. Mana dia kenal orang dulu, mana ada gambar dia apa. Wallahu a'lam. Tapi saya cerita ini perkara berlaku. Ya. Boleh berlaku. Dan dia berlaku. Jadi ini adalah dia punya cabang-cabang hukum dalam masalah berkaitan contoh-contoh yang diberikan ini. Boleh? Baik. Pada masa lalu. Sekarang ni dia boleh applicable, boleh Saya menceritakan asas hukum ni kalau ia berlaku, dan dia telah berlaku pada masa yang lalu. Kalau masa sekarang berlaku lagi, maka itu termasuk dalam konteks ini kalau tidak disengajakan. Kalau tak disengajakan. Baik.
Kalau cuai tak boleh lah. Cuai tak boleh ya. Tak berlaku pada keadaan-keadaan biasa. Dia kadang-kadang berlaku pada keadaan yang sangat-sangat terpencil lah. Macam tu Okey, sambung lagi. Kesilapan adalah satu kejadian yang berlaku dengan tiada diniat atau dikasatkan oleh orang melakukannya. Misalnya seorang nak membunuh seekor binatang, tiba-tiba terbunuh manusia. Ini contoh saya beri tadi Demikian maka hukum terhadapnya adalah tersilap dan tersalah selain daripada sengaja melakukannya. Demikian pula ada orang yang menghilangkan atau merosakkan satu barang kepunyaan orang lain secara tersilap, iaitu tiada niat atau kasad. Tidaklah sama hukumnya dengan orang yang terang-terang melakukannya dengan sengaja. Baik. Kelupaan adalah satu perkara yang telah diingat oleh seseorang tetapi ia tetap terlupa melakukannya. Orang yang terlupa tidaklah berdosa waktu kelupaannya, tetapi hukum terhadapnya tetap ada dikala dia telah ingat semula. Contohnya, seorang yang lupa wudu lalu dia bersembahyang dengan sangkaan ada wudunya, maka tidaklah berdosa. Tapi hendaklah dia mengulangi sembahyang itu setelah ternyata bahawa sembahyang dahulunya dalam keadaan hadas. Demikian pula seorang terlupa sembahyang hendaklah lakukannya setelah diingat berdasarkan kepada hadis Nabi, man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Siapa yang meninggalkan sembahyang kerana tertidur atau terlupa, maka hendaklah dia mengerjakan sembahyang itu bila dia teringat. Begitu juga orang berpuasa yang makan kerana lupa padahal dia sedang berpuasa. Puasanya tidak terbatal mengikut pendapat yang banyak. Berdasarkan kepada hadis ini, barang siapa makan dan minum kerana terlupa, maka hendaklah disempurnakan puasanya, kerana sungguhnya Allah telah beri makan dan minum kepadanya. Ini pun ikut adat lah. Jangan makan 2-3 pinggan lepas tu terlupa pula. Itu dia tak pernah sabar lah. Okay? Betul? Tak, kita continue saja. Sebab bila kita dah habis rakaat itu, nandakan dah sempurna. Datang sebab itu namanya was-was. Ya. Dah was-was ya. Dah was-was rakaat kedua tinggal. Tadi yang pertama tadi rukuk ke sujud, itu dah lepas. Lepas kita anggap itu was-was. Continue saja. Tak payah, tak payah. Berlaku jangan. Tak payah, tak payah. Sebab rakaat tu dah berlalu. Once bila dia lepas, dia complete, berarti kita datang lepas itu was-was namanya. Seorang sembahyang, rakaat pertama berlalu, rakaat kedua berlalu, habis. Tiba-tiba rakaat kedua dia ingat, tadi rakaat pertama baca Al-Fatihah ke tidak? Maka tidak perlu dia membatalkan sembahyangnya. Anggaplah itu was-was. Once completed satu rakaat, berarti segala dalamnya sudah sempurna. Datang selepas itu namanya was-was, tidak boleh dilayan. Mainan syaitan. Tak payah, tak payah. Sujud sahwi pada perkara yang bersifat bilangan rakaat, dan juga sunat ab'ad yang ditinggalkan. Macam tu macam tadi awal, kunut dan sebagainya. Okey. Paksaan adalah mengerjakan satu bukan dengan kemahuan sendiri, tapi dipaksa oleh orang lain dan tidak ada ikhtiar untuk mengelak dan melakukan. Satu pekerjaan yang dipaksa untuk dilakukan, ada kalanya pekerjaan itu tak haram selama-lamanya. Tidak ada jalan mengharuskannya, seperti membunuh dan juga berzina. Maka pekerjaan itu tidak dibolehkan walaupun dipaksa. Tetapi jika pekerjaan yang haram itu bukan haram yang tetap selama-lamanya, maka ada kecualinya, seperti makan bangkai, iaitu dibolehkan kerana terpaksa. Kalau seseorang itu berkata kepada dia, kalau kau tak bunuh dia, aku bunuh kau, maka tidak wajib taat kepada arahan tersebut. Tidak boleh anggap terpaksa. Begitu juga dalam bab zina, mengikut pendapat yang muktamad. Kalau awak tak berzina dengan dia, saya bunuh awak, contohnya lah, maka lebih baik dia dibunuh daripada dia berzina. Maka pendapat yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i begitu. Itu maksudnya.
Baik, paksaan itu ada jalan yang hak dan ada jalan yang tidak hak. Jalan yang hak ialah seperti maksa kafir harbi untuk meluk agama Islam. Sekiranya dia meluknya, sahlah Islamnya. Dan seperti seorang hakim memaksa orang yang berhutang untuk menjual hartanya kerana menyelesaikannya setelah sempurna penyiasatan terhadap dirinya. Ni kalau ikut hukum Islam, orang yang buat skema-skema ni kena jual harta dia habis-habis. Tak boleh kata dia tak ada duit nak bayar. Tapi yang rumah kamu kat Bukit Tungku tu macam mana? Rumah dia kat Bukit Tungku, harga 32 juta. Dia beli cash. Dia siapa yang ambil? Agak kalau dia kerja jadi turus A ke, jusa A ke, boleh beli rumah macam tu. Jadi dalam Islam, hakim wajib memaksa orang yang berhutang dengan orang ni tak nak bayar ni, jual aset dia. Jual aset sampai habis. Kalau dah jual tak mampu juga bayar, dah jalan cerita lah. Jadi dalam kes paksaan macam ni, dia ada pengecualian. Kerana paksaan itu dibuat oleh pihak berkuasa. Faham? Macam mana? Ni hukum Islam lah. Maksudnya kalau dia tak nak bayar, tapi dia tak ada harta, jadi kita boleh paksa dia jual harta. Hakim yang boleh paksa, dia tak boleh paksa. Hakim. Masuk mahkamah. Hakim kalau dia buat keputusan begitu, kerana dalam Islam dia panggil tasarrufatul imam manutun bil maslahah. Maknanya seorang yang jadi hakim sudah semestinya dia buat keputusan dengan kewarasan yang tinggi. Kita tak boleh interfere lah. Gitu Tapi ada juga kes hakim dah perintah settle bayar, tapi dia buat tahu dia tak ikut perintah. Dia macam ignore the perintah sama. Di situ wajibnya pihak berkuasa pula enforcement pula kan. Dia kena package lah. Macam misalnya dia ada salah nafkah kan, bila bapa dah bercerai. Betul. Tak nafkah, perintah suruh bayar, Tak bayar juga ya. Akhirnya tak bayar juga kan. Semua orang rugi. syariah lemah kan. Kalau lemah, dia ada supersede undang-undang tu oleh civil kan. Itu masalahnya. Dia buat keputusan dia tak apa dipanggil? Tak boleh dia akan disupersede oleh undang-undang lain. Itu masalahnya. Tak boleh. Setakat ni tak boleh kan. Kecuali dalam hukum baru-baru ni yang menarik. Kes apa yang hakim Mahkamah Agung kata kes itu pergi ke Mahkamah Syariah. Kes apa lupa saya. Baru-baru ni kenapa? Sistem Islam ke apa? Sistem Islam kan? SIS kan? Keputusan itu Hakim Agung tak mau ambil, Hakim Mahkamah Tinggi tak mau ambil kes tu. Dia ikut Mahkamah Islam. Baguslah, tapi kalau dia pergi pada next, mungkin boleh supersede pula kan? Ya. Itu masalahnya. Negara kita negara Islam, tapi undang-undang Islam tidak boleh bukan final, bukan boleh dipertikaikan. Ya. Sepatutnya masa zaman British tu mereka telah bersetuju kan bahawa apa-apa undang-undang keluarga sebagainya tak boleh dicabar oleh undang-undang sivil, tapi tak berlaku benda itu, masih lagi boleh. Ya. Sebab contohnya isteri itu bukan Islam, masuk Islam kan. Itu yang complicated tu. Kerana dia dah terkeluar daripada undang-undang Islam. Maka kalau buat keputusan di sana batalkan pula nanti. Baik. Jadi kalau ikut undang-undang Islam, orang yang berhutang tidak mau bayar hutang, hakim itu, kalau hakim tu mengkaji dan mendapati tak ada jalan keluar, mereka kena jual aset dia wajib patuh. Kalau tak ikut, dia boleh dijail dan sebagainya. Boleh diambil tindakan seterusnya. Baik. Jalan yang tidak hak ialah maksa supaya dirosak atau dibinasakan harta orang lain. Kalau berlaku paksaan ini, maka segala tanggungjawab adalah atas yang memaksa, bukan atas orang yang dipaksa. Dan seperti maksa orang supaya bertutur dengan kata-kata menyebabkan murtad. Sekiranya orang bertutur itu dengan kata-kata sedang hatinya tetap beriman, maka dia tidak jadi kufur. Dan seperti maksa seorang untuk mentalak isinya, talak itu kalau dia lakukan tidak jatuh, secara paksa. Ya.
Macam ibu tu suruh anak, macam ibu tu suruh anak lelaki dia mentalakkan isinya, paksa kan? Ya, maka tidak jatuh hukuman tersebut, tidak wajib dipatuhi. Tak jatuh talak ya, tak jatuh. Sebab dipaksa kan? Walaupun disebut walaupun disebut ya. Ni menarik ya, cerita Melayu banyak macam cerita ni. Dia Kalau dipaksa nikah juga, sedangkan dia tak nak nikah tapi dipaksa. Kalau dia lepas akan nikah. dalam bab nikah dia jatuh, dia berlaku. Jadi kan? Dalam nikah dia jatuh, tapi dalam talak tidak jatuh. Ada pengecualiannya. Tak cakap pasal drama Melayu. Saya ada very close friend lah. Dia tak nak, dia tak suka. Sajalah buat cerita. Nak cerita kisah benar. Dia tak nak teruskan nak kahwin dengan dia nak. Hingga kan dia cakap akan datang haram dosa besar. Dia mati, nanti tu tak boleh datang. Jadi cerita sakit tu ya. Jadi kalau tengah sini pasal illness, itu saya ni kesian Ustaz. Saya kata saya tak adalah nak rujuk dengan siapa. Saya kata it's okay, she already dah dia apa tu terletak. Saya kata tak apa. Ya. Saya rasa okey kan Ustaz. Saya masih tak boleh kan dia semua macam kalah kabut kan. Jadi dua perkara kat situ. Pertama perkahwinan itu berlaku walaupun mak tak suka, dia tetap berlaku. Tapi Ya. dia okeylah dia Ya. nak kahwin. Tapi perbuatan dia perbuatan menghalang sesuatu kebaikan dia buat, itu namanya mungkar, itu haram, itu dosa. Menantu tu adalah silaturahim dengan dia sebenarnya. Jadi dia telah membuat satu syarat yang menyebabkan dia sendiri berdosa. Kerana dalam Islam dikatakan illa syartan ahalla haraman atau haram halalan. Semua syarat dan hukum diterima di sisi Allah, melainkan satu syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Contoh contoh ni pun dalam keadaan yang lebih kurang sama lah ya. Contoh maafkan saya, perempuan tak ada orang lelaki kat sini. Ada berlaku selalu kan kes orang berkahwin poligami. Maka satu pihak meletakkan syarat, tak boleh jumpa dengan isteri itu. Tak kira lah mak dia ke, isteri dia ke, isteri pertama dia ke apa, tak boleh jumpa dengan dia, melainkan seminggu sekali saja. Itu dosa, itu haram itu. Itu syarat yang telah diletakkan oleh manusia yang Allah tidak pernah benarkan. Apa hak dia untuk menghalang pula? Itu isterinya kan. Ya. Tapi ramailah orang yang tidak bertanggungjawab, masuk orang dayus yang nak berkahwin, tapi akhirnya isteri itu menjadi mangsa. Betul tak? Patut macam kita nak buat satu benda, kita dah tahu dia punya risiko dia. Contohnya kita nak bela kucing, kita tahulah kucing perangai dia, buang najis dan sebagainya. Kena ready lah benda tu. Maka nak menghadapi satu situasi kena teluslah. Tak boleh sampai satu pihak tu tak niaya. Kan? Jadi apa-apa syarat yang letakkan yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, itu tidak diboleh dalam syarak. Tapi ada orang perempuan kata pula, dulu suami saya setuju syarat tu Ustaz. Memang dia nak kahwin, dia setujulah. Betul tak? Alasan dia lepas dia kahwin dia tak ikut pun. Dan dia tidak berdosa, kerana itu adalah syarat yang zalim. Itu keadaannya. Macam mana? Tidak boleh, sebab itu syarat mengharamkan yang halal. Asas-asas yang tidak diterima dalam Islam. Ya? Baik. Jadi ada perkara yang kadang-kadang bersifat terpaksa, tapi terpaksa itu dibenarkan oleh syarak. Macam contoh yang diberikan tadi, terpaksa menjual harta. Kerana dengan jual harta itu baru selesaikan masalah hutang-hutang. Kalau tak buat begitu, senanglah. Semua orang akan kata, saya tak boleh bayar lah, lah, investment awak buat itu dah gagal, jadi saya tak boleh bayar apa, saya tak ada duit. Rumah besar, kereta besar, kan? Kalau kereta tu mungkin lah tak boleh dijual. Kereta kalau jual depreciation kan. Tapi kalau rumah, tapi masih diusahakan.
Mesti diusahakan. Tapi tak boleh cakap pun, tak boleh buat apa-apa lah. Itu tak bertanggungjawab nama dia. Ada benda yang kita faham tak boleh dijual dengan serta-merta, tapi kena ada usaha. Betul kan? Macam ada satu kisah lain lah, kebetulan ada seorang raja ni melihat tentera Kristian nak datang serang negara mereka. Maka raja telah pun menyuruh semua rakyat ambil cukai rakyat, mengenakan cukai tinggi pada rakyat. Ini cerita betul pada zaman seorang ulama namanya Izzuddin bin Abdul Salam di Syria, lebih kurang 700 tahun lalu, 800 tahun lalu. Maka dia telah buat ketetapan semua rakyat kena dinaikkan teks. Apa-apa teks lah. Lepas tu tak cukup juga duit. Itu akak yang kata, bukan saya. Teks dikenakan. Bila teks dikenakan tak boleh bayar juga. Maka raja merintahkan semua rakyat menjual emas, perak mereka. Maka ulama yang berani berkata, tuanku, sebelum rakyat menjual harta mereka, tuanku kena jual harta tuanku. Jual lah kat Johor ke kat mana ke, jual lah. Jangan nak kenakan pada rakyat. Situ yang luar kemampuan mereka. Rakyat mengikat perut apa pada waktu ni sekarang, kan? Yang susah, ya Allah, orang muda, ya Allah, kesiannya. Tak boleh beli rumah. 50% daripada rakyat Malaysia pada hari ini yang bekerja kerajaan tidak ada rumah lagi. 50%. Macam mana nak beli? Sebab apartmen yang harganya saiz sekangkang kera pun harganya sudah sampai 500,000. Berapa dia nak bayar sebulan? Dia terpaksa pakai kredit card. Betul tak? Bukan dia nak suka berhutang, dia terpaksa pakai. Ya? Banyak kajian menunjukkan pada hari ini. Semalam saya jumpa ada satu koperasi. Koperasi ni buat benda yang baik lah. Kakak sekarang kalau tak ada aktiviti kan, buatlah koperasi. Pergi kursus koperasi. Jangan jadikan alasan dah tua, dah okey. Tak, jangan. Supaya kita minda, kita berfikir. Pahala tau. Saya dengar orang cerita koperasi, ya Allah, tak pernah fikir saya. Koperasi ni dia buat satu koperasi, maka dapat kumpulkan duit ahli dan sebagainya, cari geran-geran. Contohnya macam syarikat-syarikat perumahan yang besar tu, dia sebut saya semalam, Masing, SP Setia, 30 hingga 40% rumah mereka tak boleh jual. Dia buat projek bisnes tak boleh jual. Kerana orang-orang muda, anak-anak kita ni usia 20-an, 30-an awal, mereka berhutang kredit kad. Gaji suami isteri campur 6,000 contohnya. Kredit kad hutang 18,000, 20,000. Blok, tak boleh pinjam. Maka apa dia buat? Dia pergi jumpa dengan syarikat perumahan ni. Syarikat perumahan tu bagi dia satu rumah, dia punya location, dia punya provider apa, commission 50,000. Maka dia pergi cari orang muda yang nak beli rumah, yang tak ada duit. Awak ada masalah hutang kredit kad, okey, kita bayarkan kredit awak 20,000 ni. Okey, 30,000 koperasi tu ambil lah. Fair lah, betul lah. Jadi dengan hilang 20,000 hutang kredit kad dekat bank negara dan tersebut, orang muda ni tak ada hutang dah. Maka dia ada allowance bulanan ekstra, dia punya pendapatan dia simpan 2,000. Kalau tak 800 je, 1,200 tolak pada kredit kad, kan? Maka boleh beli rumah. Banyaklah orang diselesaikan. Saya tengok, bagus Saya tanya Datuk, boleh ke buat koperasi hari ni? Boleh Ustaz, suruh orang semua buat koperasi. Koperasi kita bukan macam syarikat. Kalau koperasi kita kena apa? Kena betul-betul kena buat betul-betul. Kita tak boleh senang-senang jadi ketua, jadi CEO dan sebagainya, melainkan kita layak kan. Ya, maka kelayakan berdasarkan kepada merit dan sebagainya. Maka kalau semua orang buat koperasi, insya-Allah banyak benda dapat diselesaikan. Buatlah koperasi keluarga besar Haji Jaafar, koperasi orang Islam pada segi masyarakat buat. Tapi kena betul-betul ditadbir, urus dengan betul lah dia. Ya? Pengurusan tu ya. Jadi orang betul-betul menjiwai benda ni. Orang tu dah tua 70 tahun. Dia kata, Ustaz, kalau saya tak buat, siapa nak buat sekarang? Dekat bekas-bekas dia dulu orang besar dalam DBKL. Dia kata ramai orang DBKL pun tak ada duit. Walaupun tak beli rumah, walaupun DBKL sendiri buat rumah, tak mampu. Dan duduk menyewa sampai ke mati. Jadi ialah antara perkara-perkara yang baik yang boleh dilakukan, boleh dipikirkan. Okey, berikutnya, ada keadaan yang kita dah gambarkan terpaksa tapi hukum berjalan, ada terpaksa hukum tidak jalan.
Petunjuknya di antara yang digambarkan dalam hadis ke-39 ini, hadis yang menjadi bahawa syariat Islam adalah syariat hukum. Tiap-tiap perbuatan yang dihukum tidak saja dilihat pada rupa lahir, tapi ditinjau sampai kepada hati orang melakukannya. Adakah perbuatan itu mengikut kasad niat atau tidak? Kerana itu penilaian hukum terhadap satu yang mengerjakan satu dengan kasad tidaklah sama keadaannya. Hadis ini juga memberi pengertian kepada kita tentang penghargaan agama terhadap kesedaran diri dan melakukan satu perbuatan yang dikehendaki. Kesedaran ini amatlah besar nilainya dalam hukum, hingga ada perbuatan yang tiada dihukum sah kalau dikerjakan dengan tiada kesedaran atau kasadnya sendiri, seperti dalam keadaan talak, sebagaimana yang telah diterangkan. Yang demikian ternyata pula bahawa kesedaran itu adalah bukti tanggungjawab atas perbuatannya. Betul salah perbuatannya itu adalah dalam pengetahuannya, dan dia akan menerima akibatnya. Faham Maknanya tadi kalau dipaksa talak, tidak jatuh talak, tapi dipaksa kahwin dan dia melafazkannya, sah perkahwinan itu. Kerana dalam dua keadaan itu dia ada implikasi hukum. Ada implikasi hukum kan? Kerana seorang perempuan sebaik saja dikahwini, maka kalau dia bercerai, status dia janda. Betul kan? Kalau dikatakan pula dia janda tapi belum bersama dengan suaminya, kena ada bukti pula, saksi dan sebagainya. Kan? Jadi ada banyak perkara yang berkaitan sebenarnya. Lihat kepada ibu ayahnya, kenapa dia melarang itu? Kalau ibu ayah itu memang orang beragama dan dia melarang perkara itu, maka ada hak anak itu untuk taat. Ini berlaku pada zaman Umar Khattab dan juga Abu Bakar radhiyallahu anhu. Pernah pada zaman Umar, dia menyuruh anak lakinya supaya menceraikan isterinya itu. Ini peristiwa masyhur bahawa dia pergi semayang, dia tengok anak dia tak pergi semayang. Ada kata semayang Jumaat, wallahu a'lam. Ada kata semayang fardu. Mungkin dia maksudkan semayang Jumaat Dia balik ke rumah, dia balik ke rumah, dia lalu kat rumah anak dia, dia tengok anak dia, kau tak pergi semayang Jumaat Kerana isteri kepada menantunya itu seorang perempuan yang sangat cantik, namanya Atikah. Atikah nama dia. Maka dia suruh anak dia ceraikan perempuan itu. Perempuan ni melalaikan kau, ceraikan dia. Apa dia? Sebab kecantikannya. Memang perempuan itu terkenal cantik. Menurut riwayat, perempuan itu dikahwini oleh 4 orang lelaki, sahabat-sahabat Nabi semua. Ni mati ni kahwin ni, berapa-berapa orang nak kahwin dia. Sehingga kali terakhir sekali, dan suami-suami dia semuanya mati syahid. Sampai ada mengatakan 6 kali dia kahwin. Sehingga kali yang ke-6 itu, kali ke-7, 6 atau 7, maka yang minang itu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Maka dia berkata kepada Sayyidina Ali, jangan kahwin dengan saya, nanti tuan pun akan mati syahid juga. Ada ceritanya. Jadi satu hukum dalam bab fiqh, sehingga ada satu exception untuk mengatakan kalau bapa kamu macam Umar, yes, boleh ikut arahan itu. Tapi mana ada orang sama macam Umar sampai dia boleh memberi pencerahan kepada isinya, pada anaknya, kau cerai kau ni, kau tak kau ceraikan dia, kau nanti banyak lalai bab agama. Lalu dia ibarat tidur, tidak lena, makan tidak kenyang, mandi tidak basah. Sampai Sayyidina Abu Bakar berkata kepadanya, wahai Umar, kesian anak kau, bagilah dikahwin semula. Maka dirujuk semula isi. Sayyidina Abu Bakar yang nasihatkan, kesian aku tengok anak kau ni Umar, bagi dikahwin semula. Dan perempuan itu pun suka dengan dia, isinya itu pun sayang pada dia. Ada kisah ni dalam fikih tapi ulama meletakkan kalau ibu ayah itu macam Umar, ya wajib ditaati. Tapi kalau ibu ayah itu pun sengit je, tidak wajib taat. Apa? Ustaz, kalau kata macam yang tu, yang ibu bapa yang beragama Islam tu Ustaz kan, kalau yang bukan beragama Islam tu, kalau dia cakap dengan anak lelaki tu, dia tak boleh berkahwin dengan yang bukan Muslim tu, macam mana tu Ustaz? Adakah anak lelaki tu dia anggap anak
macam mana? Kembali pada waktu tadi lah, mana tidak wajib dia taat pada ibu dia. Kerana ibunya babi aula, dia bukan Islam pula tu. Apa salah larang? Tidak wajib bagi dia untuk mentaati arahan ibu ayah dia. Dan logically kakak semua mungkin mengalami lah situasi ni kan. Kerana anak-anak kita pun dah berkahwin, ada nak kahwin dan sebagainya. Mungkin dapat pasangan yang salih, salihah Budak-budak ni kalau dia dah berkenalan, dia suka. Susah tuan, halang susah. Tak boleh halang, susah. Nanti dia ada masalah lain nanti. Betul kan? Allahu Akbar, susah Ada satu kes, saya tak sebut di mana lah. Ada seorang kakak ni, dia ahli majlis agama macam kakak semua lah, ibu perempuan ni sekali. Dia, anak dia belajar pandai, dia sebenarnya CIPTA, pandai. Ada rupa anak ya. Maka tahu macam mana dia tak pandai berkawan lah budak perempuan ni. Tahu macam mana satu ketika tu dia tegur oleh seorang budak lelaki. Budak lelaki tu pun ada rupa, bekerja di gym fitness ke apa benda ke, trainer badan pun ya. Maka dia tak pernah ditegur orang, ditegur pula oleh orang macam hero Hindustan lah rupanya. Dah dia suka kat budak ni. Ini cerita betul lah. Saya minta maaf, tempat ni tak payah cerita kat mana lah Yang pentingnya dia ikut budak ni. Budak ni ada isteri lah, dan isterinya sedang mengandung. Dia kerja trainer, berapa gajinya? Dia 20,000, 10,000. Trainer pusat macam ni. Tak berapa sangat kan? Ya, orang tak ada kerja mungkin pergi tempat tu, part timer agaknya. Dah terikut ke sana kemari, ke sana kemari. Ya, maka dia berusaha untuk kahwin di Thailand. Ya, bawa lagi sana, keluar dah sejak kahwin. Tapi dia masih menafikan. Mak dia jumpa dalam telefon kawan dia. Ya, sekarang dah masuk tahun ketiga hari raya. Tahun raya dengan keluarga. Susah. Jadi saya cakaplah pada kakak ni, kakak lepaskan kahwin. Saya bukan tak lepas Ustaz, saya suruh budak lelaki ni datang, gentleman datang ke rumah, berkahwin cara betul. Walaupun kat Thailand pun tak mengapalah, mana sijilnya buktikan. Sekarang dah masuk 3 hari raya. Setiap kali raya dia tak bersama kami, adik-adik yang lain, untuk balik kampung, jumpa dan sebagainya. Ya, itu masalahnya pula. Tak mau berterus terang, tak mau tanggungjawab, beban. Dan isinya yang ada di kampung tu sudah 2 orang anaknya sekarang. Masa dia minat kat budak perempuan ni, isteri tengah mengandung anak pertama. Dan isteri tu pergi jumpa dengan budak perempuannya. Bercakap apa kita tak tahulah Tapi begitulah keadaan. Cakap apa pun dah tak boleh pakai. Dia tak boleh nak terima. Cakap ni kamu belajar tinggi, bagus, baik, cari suami. Mana suami itu dia? Yang dijanjikan untuk saya mana? Hari jadi mungkin mak boleh buat apa saja untuk saya. Maknya mungkin orang berada, boleh beli kereta, boleh beli apa, hadiah. Tapi saya tak nak, saya nak suami. Sedih tuan dengar cakap gitu kan. Kita pun rasa macam nangis rasa. Ya, maka dia ikut budak ini. Budak lelaki trainer yang gajinya tak seberapa, duit dia pun dah habis kat situ. Ya. Susah mengalami situasi seperti itu. Saya kadang saya bergurau tau. Gurau ni pun mungkin berlaku sebahagian kita. Dia budak perempuan ni graduate daripada universiti. Dia dipinang oleh seorang kawan satu kelas ke universiti sebagainya. Dia pun belum ada kerja. Pakai smart-smart jumpa kita pun kerjanya belum ada. Mungkin kerja bank sebagai kontrak punya staff kan. Semua kontrak sekarang, mana ada kerja tetap. Cikgu pun kontrak kan, doktor pun kontrak. Tiba-tiba seorang Bangla datang minang, ajak pergi kahwin kat Dhaka. Bangla ni ada 15 tempat basuh kereta, 15 kedai basuh kereta. Pendapatan dia nak tengok, nak tunjuk sebulan 300,000 sebulan. Betul lah, kalau satu kedai kereta sampai 10,000 satu hari, sebulan dah berapa? 300,000 kali dengan 15, 4-5 juta. Boleh dia dapat 300 sebulan? Boleh kan? 300,000 net income dia sebulan. Apa ni? Tumpang-tumpang dia. Macam mana kakak terima?
Ha? Bakal menantu Bangla ni. Ha? Yang main tau, tak ada orang Bangla tabung masjid tuan-tuan, kosong tau. Hari Jumaat masa MCO sebanyak masjid kosong tabung. Kerana orang Bangla tak lagi sembahyang. Banyak raya korban bersama. Betul. Dekat masjid Khalid Walid dekat Kuala Lumpur tu, masjid Mindef tu. Tentera-tentera yang pangkat tinggi-tinggi besar-besar apa semua kan. Lieutenant apa, colonel, major. Cakap dengan saya, Ustaz, kami makan ni semua Bangla ni semua. Ustaz, dengan Bangla Turki ni semua. Kami nak apa je, masjid kapet tak ada. Dia tukar kapet, berapa 100,000 bagi duit. Bangla kat sana, duduk kat rumah flat je. Rumah flat. Kami, jangan cakap pada orang lain, jumpa saya dulu Bangla tu. Ya Allah Rabbi. Dia kata ekonomi Malaysia sekarang Chinese, Melayu, Agak-agak saya tak tahulah kat tanda seorang perempuan ni. Saya selalu pergi airport, hantar jemaah ke pergi terbang mana. Kalau kita pergi airport, toilet lelaki Bangla ni punya bersih, dia nampak kita nak pakai jubah kan. Dia tengok ustaz ke orang alim ke, agaknya dia pandang gitu. Dia nak masuk, kita nak masuk tandas tu, dia bersihkan tandas tu, bagi wangi, spray. Lepas tu kita keluar, dia bagi tisu. Orang Melayu nak buat tak macam tu, saya tanya. Lama-lama besok negara kita dia Bangla lebih mengejutkan. Saya pergi Spain, Morocco, Portugal bulan 1 yang lalu. Dekat sana tu, dekat kedai-kedai Bangla cakap Melayu. Saya kerja kat Shah Alam dulu. So ada kedai 3 buah kedai dekat Portugal, 3 buah kedai dekat Madrid. Kejut saya tuan-tuan. Kat London, pergi kat London, Manchester, Bangla berniaga souvenir. Dulu bekerja kat Malaysia. Pernah di Malaysia. Kat Saudi ramai. Dan sekarang ni saya selalu transfer duit lah untuk elakkan bank punya charge sebagainya. Saya transfer daripada money changer tau. Tak, okay, saya nak pakai duit dekat Saudi, banyak rial sekian-sekian, maka saya pergi kat money changer, dia akan transfer terus dekat mana-mana tempat yang kita nak dekat sana lah, tanpa ada bank punya fees. Semua yang kita jumpa kat sana semua Bangla. Kita bawa kod kan, number tu ada nombor 551. Pergi cari orang tu, dia kalau kita bos duit sudah ada. Cakap Melayu, Bangla apa ni? Dah banyak kali. Tak melalui bank, tak melalui apa-apa financial institution, direct kepada Bangla. Dia kerja menyapu je kat sana, dia juga ambil air kat masjid. Kaya tuan-tuan. Apa nak buat? Bangsa kita tidak mahu bekerja, maka bangsa lain kan, ya? Saya baca sampai mak Melayu kata, saya mesti tu anak saya kena Bangla. Sebab aku salah jadi kat haji. Dia Melayu kan, anak saya pergi ke Melayu, tak boleh susah kan saya. Ya, betul. Bangsa lain, betul lah. Betul, tuan-tuan, saya tak menafikan ni. Ini something to berfikir lah. Kalau tak nak pun cucu akan datang, jangan pandang hina pada orang Bangla macam saya ni. Okey, baik. Sudah habis cerita Bangla. Selingan yang panjang. Baik, hadis ke-40 Hadis ke-40. Last, ada 2 lagi. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallam biman kibi wa qala kun fi dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin. Wa kana ibn Umar radhiyallahu anhuma yaqul idza amsayta fala tantadhi sabah wa idza asbahta fala tantadhi masa wa khudh min sihatika li maradik wa min hayatika li mautik, rawahu al-Bukhari. Daripada Ibn Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW sabda, Rasulullah memegang bahuku lalu berkata, hendaklah engkau dalam dunia ini menjadi seolah-olah seorang pedagang, iaitu pengembara, atau orang yang sedang mengembara. Dan Abdullah bin Umar sentiasa berkata, jika engkau ada waktu petang, jangan tunggu waktu pagi. Jika engkau waktu pagi, jangan tunggu waktu petang. Ambillah peluang kesihatanmu sebelum kau sakit, dan peluang hidupmu sebelum kau mati. Hadis ini riwayat Imam Bukhari.
Satu wasiat yang penting untuk diambil peduli. Hadis ini daripada Bukhari, daripada Ibn Umar radhiyallahu anhuma. Tirmizi juga meriwayatkannya daripada hadis yang lain dari Mujahid dengan tambahan, iaitu wa'ud nafsaka min ahli kubur, dan kiralah dirimu sebahagian daripada penghuni kubur. Berarti macam mana? Kita nak buat satu benda, fikir tak lama aku mati, bawa tak benda ni semua. Itu tambahan dekat belakang ni, wa'ud nafsaka min ahli kubur. Jangan bertangguh, dan jadilah dunia ni seumpama orang musafir. Apa contoh musafir ni? Kita pergi convocation anak kita dekat Perlis, UiTM, Arau contoh. Tidur kat hotel contoh kan? Atau mana-mana tempat lah, kat Johor Bahru, UTM ke Sabah Sarawak ke, tak kisahlah, ke Mekah ke London. Macam mana indah sekalipun tempat yang kita tumpangi, kita pasti akan meninggalnya. Macam tu maksud hadis kan. Kita seronok macam mana sekalipun, dekat hotel 5 star sekalipun, dia tidak lama. Sekali lagi kita kena beredar. Macam itulah bandingan kehidupan dunia kepada orang yang beriman. Maka berpada-pada orang yang bijak, orang yang pandai mentaksirkan keperluan harian. Contoh yang paling mudah, Ibu, Puan, Datin, tengok baik contohnya. Kita dalam hidup ni, kita dah capai apa kita nak, alhamdulillah. Ada rumah, ada harta sikit, ada EPF, adalah duit pergi haji, simpan untuk kali kedua contoh. Lepas anak-anak pun dah siap belajar, dah bagi duit dan sebagainya. Mana yang ayah belikan kamu kereta, terima anak kecil ke besar ke, ayah mampu pada ketika itu, terima mereka. Ayah bukan beza-beza kan, tidak, tapi itu kemampuan yang ada pada waktu kau memerlukan. Kemudian kau nak kahwin, ayah kahwinkan, bagi yang mudah. Ayah cerita pada kau, orang akan kahwin mungkin 100,000. Ayah cerita pada kau, ayah ada 50,000 je nak kahwin dengan kau, tapi lepas kahwin ayah bagi kau lagi 20,000. Maka kau adalah simpanan sikit-sikit. Ini bapak yang bijak. Dia tak ada nak burdenkan diri dia dengan banyak lagi kerja, berfikir seolah dia nak hidup lagi 100 tahun. Dia dah kena set limit, ada line dalam hidup dia. Cukup nak ayah sampai sini, ayah tak boleh kejar, tak boleh kejar lagi ni. Maka ayah kena berehat. Maka kau buat yang terbaik. Anak-anak kau ni uruskan yang terbaik. Hantar ke sekolah baik, nak hantar rumah ayah ibu sekali okey, tapi kalau setiap waktu tak boleh. Maka kita kena fair kepada diri kita sendiri. Inilah orang yang berjaya. Tapi kalau usia kita masih dah usia senja 60-70 tahun, masih lagi kerja macam orang muda, masih lagi pergi melobi itu dan ini, dan kadang-kadang terjumus dalam perkara-perkara yang haram, maka ada something wrong dalam hidup. Mana kompas akhirat itu tidak diaktifkan. Nampak Jadi kena ada satu target dalam hidup. Limit Pagi tadi saya terbaca tentang pencapaian manusia dalam hidup. Dalam kajian oleh institusi apa yang besar, institusi besar dalam dunia, masa umur 34, to be exact, umur 34 tu Allah kirim beberapa petanda, berkedut dan sebagainya. Masuk 54 ke 55, dia ada lagi signal, sign yang Allah bagi. Masuk 60, dia terus akan merudum kesihatan itu. Lutut sakit, muka pun dah berkedut, buat apa sekali pun dia tak akan jadi macam muda balik semula. Makanlah apa anti-aging sekali pun tak jalan dah, kerana hormon dalam badan dah tak kuat macam dulu kan. Masuk 70 lagi, itu sebab kita nampak mata pun jatuh dan sebagainya, warna kulit bertukar, warna mata pun berubah kan. Bukan saja uban itu duduk kat kepala, kat badan pun ada uban. Kalau orang lelaki, tangan ni pun ada uban, bulu ni dulu hitam jadi putih. Maka itu adalah perubahan yang Allah kirim untuk manusia beringat-ingat. Maka lihatlah kecenderungan kita pada usia ketika signal ini dihantar. Kita masih lagi macam orang muda ke, masih lagi tengok kereta-kereta mewah ke, kalau orang lelaki masih tengok orang perempuan yang seksi ke, maka itu akan menyebabkan badan kita tak boleh nak catch up dengan keperluan nafsu itu. Itu yang jadi masalahnya. Ya? Badan tua, ya betul. Kereta lama tu kita cap macam mana pun orang tak tahu itu model tahun bila. Betul kan? Maka janganlah
janganlah sampai bukan tidak mengambil masalah kesihatan, perlu ambil berat kesihatan, kita tak susahkan orang. Tapi jangan terlalu diburu oleh semangat orang muda lah untuk ikut cara mereka, tak boleh. Kena berhati-hati dan kena sedar. Terus orang yang bijak ialah orang yang bersedia untuk meninggalkan dunia sebelum dunia itu meninggalkannya. Kata-kata dia banyak macam tu kan. Kerana ayah kita cakap begitu, tak lama dia meninggal. Ya Allah, ayah kita cakap tepat ni, sebab dia selalu beringat. Betul tak? Dia bagi baru 2 bulan lepas jumpa hari raya itu, ayah sihat, Allah meninggal hari ni. Memang dah macam tu. Dia sebut banyak kali dah. Kita perasan kali terakhir tu kita tangkap dia cakap. Dia banyak kali dah dia sedar. Dia tahu itu orang yang baik, orang yang saleh. Nampak Hadis ini menilai kehidupan seseorang dalam dunia dengan mengatakan secara terus terang hakikat dunia dan kehidupan yang mesti dipahami oleh orang beriman. Perkara yang mengenai hubungan dunia dengan orang mukmin sebagai seorang berdagang atau pengembara. Kata Ibn Umar bahawa Nabi telah memegang bahunya, menunjukkan seriusnya Nabi ketika menyampaikan peringatan itu. Pegang bahu. Dengar baik-baik anakku, orang muda. Abdullah bin Umar ni anak Sayyidina Umar. Dia antara pemuda yang rapat dengan Nabi. Sampai Nabi pegang dia, dengar baik ni. Kerana memegang dalam suasana seperti ini adalah penting untuk memberi peringatan yang lebih bersifat ikhlas. Ini nasihat yang tepat, menjadi panduan hidup pada Abdullah bin Umar kepada seluruh kaum muslimin. Inilah yang mesti diperhatikan, dimengerti oleh setiap orang yang ingin bahagia dalam hidup, sebagai alat untuk mengisi kehidupan yang baik, untuk mencapai darjat yang tinggi, lebih sejahtera, lebih utama, abadi di sisi Allah. Tahu tak Ibn Umar ni, kakaknya Hafsah kan, isteri Nabi kan. Abdullah bin Umar ni kakak dia Hafsah, anak Sayyidina Umar. Mereka anak Sayyidina Umar, ya. Abdullah bin Umar ni selalu teman kakak dia waktu Nabi tidak ada di rumah. Teman kakak. Sebab kan ada misi jihad, ada misi kadang-kadang di tempat luar, outstation, kadang-kadang Nabi berada di rumah isteri yang lain. Maka Abdullah bin Umar ni rajin menemani kakak. Sehingga Abdullah bin Umar ni pada usia itu usianya masih muda, dalam lingkungan 9-10 tahun umurnya. Dan dia memanjat di atas rumah kakaknya. Budak-budak lelaki buas kan. Dia panjat ke rumah kakak dia, dia nampak Rasulullah duduk ketika beristinja. Sampai ke peringkat macam tu. Tujuan dia bercerita perkara itu kerana ramai orang bersisih faham, mengatakan kalau kita beristinja mana qada hajat, jangan menghadap ke arah kiblat ataupun menghadap ke Masjid Al-Aqsa. Kedudukan Madinah di tengah-tengah, Masjid Al-Aqsa kat utara, kat Palestin kan, Kaabah kat selatan dekat Mekah. Bayangkan. Jadi menjadi kepercayaan para sahabat ni bahawa kalau kita istinja, buang air besar, buang air kecil, tidak boleh menghadap kiblat walaupun dalam binaan rumah. Yang Nabi kata jangan menghadap kiblat atau melangkangkan kiblat. Makna kalau melangkangkan kiblat makna menghadap ke Masjid Al-Aqsa lah. Ketika kamu qada hajat, Nabi cakap macam tu. Sampai ke peringkat ada sahabat-sahabat yang kalau nak, umpamanya nak buat rumah pun berfikir kiblat mana, padahal ada dinding tu. Faham tak? Itu komplikasi berlaku kerana kesungguhan para sahabat mematuhi arahan Nabi. Maka mereka sedang bertelaga bab itu, tiba-tiba Allah Umar berkata, aku nak beritahu kamu ya, aku naik atas dinding rumah kakak aku nampak Nabi sedang bersijak menghadap ke Masjid Al-Aqsa, maknanya membelakangkan kiblat. Kan Nabi kata tadi tak boleh menghadap ke kiblat, tak boleh membelakangkannya. Kalau menghadap kiblat maknanya Kaabah, membelakangkannya menghadap Masjid Al-Aqsa. Begitu maksud Nabi. Lalu para sahabat punya concern tentang amaran itu, peringatan itu, mereka tidak membiarkan mereka menghadap kiblat dalam apa situasi sekalipun dan belakangkan. Maka Allah berkata, aku nak beritahu kamu ya, aku pergi rumah kakak aku panjat, aku Nabi istinja pun menghadap ke Masjid Al-Aqsa. Jadi itu menjadikan hadis yang tadi bersifat umum kini dikhususkan. Kalau ada dinding, kalau rumah ada dinding kan, faham? Ya, kerana ada di kalangan kita pada hari ini yang sampai merobohkan bilik air di rumahnya.
Dia beli rumah dekat taman mana-mana. Dia tengok kiblat ni tanah ni mana kiblat, dia robohkannya. Ini tidak bijak hukum namanya. Faham? Menariklah hadis yang saya sebut tadi. Mana Abdullah bin Umar ni, dia kata kalau tidak aku tak beritahu. Tapi oleh kerana dia hukum aku, terpaksa beritahu. Walaupun aku memajak rumah kakak aku nampak Nabi isi dengannya. Tak nampaklah aurat dia, kerana aurat Nabi tidak dilihat walaupun oleh isinya. Faham? Aurat Nabi memang Allah tidak bagi dilihat oleh sesiapa pun. Dan najis yang keluar daripada mana-mana Nabi pun akan ditelan oleh bumi, tidak dapat dilihat oleh sesiapa pun. Itu khususiat mereka, kelebihan yang ada pada mereka. Dan Abdullah bin Umar ni pernah bermimpi. Dia lelaki yang Abdullah bin Umar ni tegap macam bapak dia. Pada hari tua Sayyidina Umar tawaf di Kaabah, maka Abdullah bin Umar ni yang menahan bapaknya, kan orang tawaf ramai kan. Maka dia yang duduk belakang bapak dia macam giant. Bapak dia besar dah, tapi pada hari tuanya lemah lah. Dia ini orang muda, so dia yang menahan bapak dia daripada orang langgar. Besarnya dia Abdullah bin Umar ini. Jadi Abdullah bin Umar dia berkata, kakak, mana tadi saya mimpi. Kakak dia Hafsah lah. Apa mimpi kau dik? Saya mimpi saya ditangkap oleh dua orang lelaki yang lebih tegap daripada saya, memegang saya dengan kuatnya, membawa saya pergi ke syurga. Lepas tu membawa pula saya pergi ke neraka. Saya dapat lihat orang dalam syurga berseronok, orang dalam neraka menangis-nangis, melolong. Takut saya kakak, bukan main takut. Cuba kakak tanya pada Rasulullah, apakah maksud mimpi ni? Maka Hafsah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah, adik saya mimpi sia-sia. So jawab, adik kamu adalah seorang yang saleh kalaulah dia bangun tahajud. Maka kakak dia pun cakap pada adik-adik, Rasulullah cakap kan, kau orang saleh, tahniah tapi Rasulullah sebut kau kena bangun tahajud. Mulai hari itu Abdullah bin Umar ni mengatakan dia tidak tinggal tahajud sampai dia mati, 60 tahun kemudian. Dia mati selepas mimpi itu. Umur yang Allah bagi pada 60 tahun, tak pernah sekali pun meninggalkan tahajud. Inilah cerita manusia namanya Ibnu Umar, adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Faham? Okey. Jadi ini satu nasihat yang tepat. Jadi panduan kepada Abdullah bin Umar dan kepada semua orang Islam. Inilah cara yang perlu diperhatikan dan dipahami, dimengertikan oleh setiap orang yang ingin bahagia. Maknanya dalam hidup, letaklah kehidupan ni hanya sebagai keperluan, bukannya tujuan. Keperluan, kita perlu pakai kereta, pakailah kereta. Kita tak muat kereta ni, belilah kereta yang lebih baik, lebih luas. Betul lah. Kita mampu beli rumah ni untuk dekat dengan masjid, belilah. Tak ada siapa yang menghalang, tapi kena ada jawapan. Nanti ke akhirat bila Allah tanya, kena jawab. Faham? Kalau orang saleh dia buat satu benda, mesti ada jawapan dia. Kenapa dia buat begitu? Kerana Allah yang jadi penting dalam hidupnya. Manusia cakap apa pun tak penting, Allah cakap yang penting. Aku nak peduli kau, kau bukan jaga aku. Kalau aku mati, aku pun semua. Maka orang saleh macam tu fikirannya. Semua benda dia kena ada jawapan. So, ready tak dengan jawapan-jawapan? Ni tudung ada berapa helai ni, berjawab. Kenapa beli tudung ni nak sama dengan baju? Kenapa beli tudung ni nak pergi makan malam dengan anak-anak? Kenapa beli tudung ni nak pergi umrah? Jawab. Kena ada jawapan. Tidak. Umar Aziz tu keturunan Sayyidina Umar yang lain. Bukan. Abdullah bin Umar macam ni. Abdullah bin Umar seorang pada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar juga ada anak perempuan. Nama anak perempuan Sayyidina Umar namanya Ummu Asim. Faham? Ya? Siap. Saya siap. Sayyidina Umar ada ramai anak lelaki, beberapa orang anak lelaki. Dan cucu kepada Sayyidina Umar namanya Ummu Asim. Ummu Asim ni anak pada Abdullah bin Umar, ya? Ummu Asim namanya. Ummu Asim ini dia berkahwin dengan Abdul Aziz. Jadi Umar bin Abdul Aziz itu keturunan Sayyidina Umar daripada Abdullah bin Umar ini. Ya. Tapi dia tak jumpa Sayyidina Umar. Dia bawa
Begitu Baik. Allahuakbar. Macam ni, saya silap lagi. Sayyidina Umar ada beberapa anak lelaki. Pada satu lagi Sayyidina Umar pergi berjalan waktu malam. Dan mendengar perbualan dua orang wanita, seorang anak, seorang ibu, bahawa ibu ni menyuruh menambah air pada susu supaya jadi banyak dan boleh untung banyak. Tapi anak perempuan itu menegur ibunya dan mengatakan tidak boleh buat begini kerana kita claim susu ni susu asli. Kalau kita claim susu asli, kena susu asli. Kalau kita tak claim susu asli, kita cakap susu saja, boleh. Faham? Macam orang jual madu kan, madu asli dengan madu tak asli. Dia tak boleh cakap ini madu asli padahal dia campur dengan gula. Itu yang hukumnya jadi haram. Tapi kalau cakap madu saja, tak mengapa. Faham? Hukumnya itu. Jadi budak perempuan ni menegur ibunya. Ibu kata susu asli, tapi ibu tambah air, mana boleh begitu. Ibunya kata tak mengapalah, tak ada siapa tahu pun. Kali anak dia kata Sayyidina Umar larang kita wahai ibu. Ibu ni berkata Sayyidina Umar tak tahu. Lama dia kata kalau Sayyidina Umar tak tahu, Allah tahu. Maka ibu ni pun tersentang. Stop setakat itu. Sayyidina Umar menandakan rumah itu. Dia dengar. Dia balik ke rumah, dia tanya pada anak-anak lelaki dia, siapa nak berkahwin? Kalau berkahwin kat sini, ayah sponsor. Maka berkatalah seorang daripada anak dia nak berkahwin dengan perempuan itu. Saya lupa nama anak ini, Ubaidullah sih. Anak Umar ni ada Abdullah, ada Ubaidullah. Ada beberapa nama ada ramai lelaki dia. Maka budak lelaki ni kata, saya nak kahwin wahai ayah. Kalau nak kahwin, ayah beritahu kau, ayah sponsor, kau pergi cari rumah sekian-sekian. Maka dia pun minang lah budak perempuan masukkan namanya Ummu Asim. Nama budak perempuan ni Ummu Asim, nenek kepada Umar bin Aziz. Begitu Maka lahir daripada Ummu Asim ni Umar bin Abdul Aziz. Macam tu mak ayah dia orang saleh, datuk dia orang saleh. Okey. Senali pernah menggambarkan keadaan dunia dan akhirat sebagai inna dunya kadir tahalat mudbiratan wa innal akhirata kadir tahalat muqbilatan wa likullin minhuma banun fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya fa inna yawma amal wa hisab wa ghadan hisabun wal amal. Senali berkata dunia ini tetap akan pergi, akhirat tetap akan datang. Saya terjemahkan terus terjemahan ni bahasa Melayu lama, Bible Dengar terjemahan saya. Dunia tetap akan pergi, akhirat tetap akan datang. Dan setiap daripada dunia dan akhirat ini ada pengikut-pengikutnya. Maka jadilah kamu pengikut akhirat, jangan jadi pengikut dunia. Kerana hari ini merupakan amalan tetapi tiada hisab. Dan di akhirat pula adalah hisab tapi tiada amal. Faham? Pilihlah untuk jadi pengikut dunia atau pengikut akhirat. Kalau pengikut dunia, sibuk bekerja kat sini, lupa kat sini. Kalau pengikut akhirat, sibuk di sana, kerja juga untuk sini, tapi bahagian sana tidak dilupakan. Begitu maksudnya. Baik. Memang benar dan tepat gambaran yang dikemukakan itu, bahawasanya dunia tempat untuk beramal, bukan tempat untuk bersenang-lenang. Kerana kalau kita membuat kesenangan, mencari kesenangan dengan cara yang haram, kita dah rugi sebenarnya. Betul tak ni? Contoh yang diberikan seorang berdagang di negeri orang, tentulah dia rindu pada kampung halamannya. Kerana dari sana dia datang, ke sini pula tempat dia kembali. Asal hatinya tidak lenyap daripada kembali ke tempat asalnya, walaupun lama merantau di negara orang. Namun demikian, kerinduannya itu tidak ada artinya kalau di waktu kembali nanti tidak membawa apa-apa kecuali badan. Macam orang Bangla ni lah, dah kita cerita kan, kerja sesungguh, balik sana jadi jutawan. Macam tu Baik. Padahal banyak barang keperluan yang akan digunakan di kampung untuk kesenangannya kelak. Kerana dia tidak berusaha mendapatkannya atau telah didapati tapi waktu dihabiskan, tidak ada yang nak dibawa kembali ke kampung. Inilah keadaan orang berdagang.
Ya, dalam perjalanan itu mesti berusaha untuk menyediakan bekalan yang terbaik untuk kembali ke negara asal. Kita dengan orang Indonesia datang sini kan, kerja-kerja balik buat banglo. Betul kan? Puas hatilah. Ada duit, ada saving, ada tanah, anak-anak semua persekolahan semua lengkap, cukup. Begitu sepatutnya. Sebagai seorang pengembara yang sedang dalam perjalanan menuju tempat, dia mengkehendaki macam bekalan untuk keperluannya. Andai kata dia tidak mengadakan bekalan, maka harapan untuk mendapat bantuan ihsan daripada orang susah. Ya, itulah keadaan seorang yang bijak. Mana nak pergi jalan tu kena cukup sukatan yang betul lah. Minyak kita cukup, makanan kita cukup, wang kita baru cukup. Lepas tu balik nanti mesti berbaloi dengan apa yang kita telah usahakan di luar sana. Macam tu Seorang ulama tasawuf berkata, namanya bukan Fadil Fudail bin Iyad. Salah tu, Fudail namanya. Fudail F-U Fudail bin Iyad berkata, berapa umur kau? Jawapannya sudah 60 tahun. Jawab lelaki itu, agak panjang juga umur kau. Engkau sekarang dalam perjalanan menuju kepada Tuhanmu dan hampir sampai. Mendengar kata-kata itu, termenunglah dia lalu berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Fudail bertanya, apakah tafsir perkataan itu? Tafsirnya, yang sesiapa mengetahui bahawa dia hamba Allah dan akan kembali padanya, maka hendaklah dia mengerti bahawa dia akan menghadapinya dan akan disoal. Maka hendaklah dia sediakan jawapan. Ni tadi saya sebutkan. Setelah Fudail menerangkan itu, lelaki sebut kata, kalau sudah begitu, apakah hilah? Mana hilah ni macam mana nak cari jawapan lah. Hilah dalam bahasa Arab, bukan hilah dalam bahasa Melayu. Kalau bahasa Melayu, hilah ni semua buruk belaka. Jalan selamat, hilah tipu hilah. Tapi bahasa Arab, hilah tu berarti lebih luas. Macam Melayu ada faham fitnah. Fitnah tu menuduh orang je. Sampai dia terjemah Al-Quran, wal fitnatu asyaddu minal qatl, menuduh orang lebih dahsyat daripada membunuh. Salah tu. Fitnah tu bukan maksud begitu. Fitnah bahasa Arab berarti kejahatan, ujian, kezaliman, penindasan, mengambil hak orang, membunuh orang. Fitnah tu dia sangat besar maksudnya. Jadi orang Melayu faham satu juzuk kecil je. Macam juga hilah kat sini. Hilah, orang Melayu pandang semuanya buruk-buruk lagi. Tapi bahasa Arab hilah bukan begitu. Hilah ini kadang-kadang menjadi wajib. Kadang-kadang menjadi wajib ya. Untuk memperkukuhkan hubungan sebagai contoh. Katalah seorang lelaki ni dia pergi makan rumah mak dia, mak dah ajak makan. Mak mesti sayang lelaki kan. Makan-makan betul balik dia nak cakap apa dengan bini dia. Kan dia cakap dengan bini dia makan rumah, mengajuk pula bini dia. Pasal tak ajak saya pergi. Dah macam tu lah kan. Abang ni entah mana pergi ni. Jadi dia dalam keadaan itu wajib berhilah untuk mengelakkan isinya terluka, isinya sedih. Maka dia boleh cakap isteri, tak ada abang tak makan lagi sebenarnya. Dan abang ni asyik pergi bank, dia asyik keluar duit je. Suami keluar duit kerana ada percaturan dia. Bukan sebenarnya keluar nak pergi enjoy. Mungkin anak perlukan duit, dia pun segan nak cakap pada isteri dia. Maka simpanan tidak ada, betul kan? Maka dia cakap pada isteri, abang bukan mau masuk keluar duit saya, abang masukkan duit. Wah, bagus. Masukkan dalam kunci. Ya, dalam Islam ada hukum yang dibenarkan dan disuruh. Itu dua orang adik-beradik bergaduh, hukumnya haram. Maka kita kena jadi orang ketiga yang memperbaiki hubungan itu. Tak bolehlah Kak Long kita cakap pada Kak Ngah sesuatu yang buruk, kita pergi sampaikan macam tu. Kita wajib melakukan hilang. Berkata pada Kak Ngah, tak ada, Kak Long tak cakap macam tu kan. Kak Long kian salam lagi Kak Ngah, biar betul kau. Ya, dia kian salam yang dihantar buah durian lagi. Kita yang beli buah itu. Untuk tujuan perhubungan itu dibaiki. Wajib. Itu namanya hilah juga. Faham? Bukan hilah itu semuanya haram, berdosa, buruk. Tidak. Dalam kitab fiqh menyatakan hilah itu ada banyak spektrumnya, ada banyak perkara. Boleh? Boleh? Jadi apa penyelesaian. Ya, betul. Baik, hendaklah dia sediakan jawapan. Setelah Fudail menerangkan itu, lelaki itu berkata, kalau sudah begitu apakah hilahnya? Mudah saja jawab Fudail, engkau baiki dan elokkan masa yang tinggal, maka diampunkan dosa engkau yang telah lalu.
Tapi kalau kau masih melakukan yang buruk dalam waktu yang ada, kau akan disiksa dengan perbuatan yang telah lalu dan akan datang. Ya, masa muda memanglah macam-macam kelalaian. Tak perlu cerita dengan orang lah, kan? Ya, kita tengok orang muda pada ini, jangan nak marah sangat. Kita pun lebih kurang begitu lah. Kita yang tak ingat, betul lah. Ya, melihat anak-anak muda contohnya lah. Saya bukan galak kan, bukan. Saya tengok, saya mengajar kat universiti tau, mengajar universiti Islam lama. Tengok kawan anak-anak murid ni belajar bagus, skor semua, peksa bagus. Tapi balik kampung kadang dengan girlfriend dia naik kereta. Mana nak buat? Universiti apa sekalipun macam tu lah budak-budak muda pada ini kan. Bukan kita galakkan, bukan. Tapi tengok rahsianya budak ni. Saya tak buat lah tuan. Masa dulu, masa muda saya tak buat. Tapi saya tengok kawan-kawan saya buat. Kawan-kawan saya bersyarah-bersyarah yang sebaya dengan saya, dia bertunang, dia bawa dia punya apa, tunang naiki kereta. Ustaz tu, ustazah sebagai contohnya. Yalah, tapi hari ni jadi masya-Allah hebat, orang baik, orang saleh kan. Jadi kadang-kadang kesilapan itu berlaku dalam hidup, maka dibaiki. Jangan kita putus asa daripada rahmat Allah. Tak payah cerita dengan orang lah, ini tu macam-macam benda ni buatnya kita. Tak, itu simpan kita dengan Allah Ta'ala. Dosa memang berlaku, taubat itu wajib. Maka kata Fudail Iyad kepada lelaki ni, 60 tahun dah umur kau, maknanya dekatnya jarak kau dengan Allah tu dah dekat sangat. Sebab yang berlalu ni 60 tahun dah jauh dah. Logically tinggal beberapa tahun saja untuk kau bertemu dengan Allah. Apa persiapannya? Ya, jadi persiapannya baiki waktu yang tertinggal, yang bersisa. Jangan duk sibuk hal orang lain lagi. Jangan duk sibuk kerja dunia dengan kenikmatan, kemewahan, keriuhannya. Eloklah elakkan, perlahan tinggalkan dengan cara yang bijak. Sibukkan diri kita dengan akhirat. Apakah perkara kita sibuk itu? Sembahyang pada awal waktunya, sembahyang sunat mengiringinya, puasa sunat sekali, baca Al-Quran selalu, berusaha untuk faham Quran, datang kuliah-kuliah, tolong orang-orang susah ikut kemampuan kita, bagi makan kat orang. Banyak kan? Imam Baihaqi menghitung ada 70 pintu masuk syurga. Tahu tak 70 pintu ni? Belajar kitab Riyadhus Shalihin tak? Kan? Tu pintu-pintu masuk syurga tu. Ada 300 lebih pecahan dia. Asalnya 70 saja, tapi dia pecahkan banyak jadi 300 lebih. Kalau boleh buat dalam 30 okey apa? 10% dah boleh buat. Kan? Mesti target dalam hidup. Quran ni jangan khatam. Selama ni khatam setahun sekali saja. Cuba naikkan 2 kali. Sembahyang sunat kita berjumlah sekian banyak, cuba tambah perlahan-lahan. Jangan drastik, nanti cepat pula meninggalkannya. Perlahan, peningkatan. Yang paling best sekali cakap pada suami kita, kita buat sama bang, lebih kuat, lebih sungguh-sungguh. Macam tu. Tak semestinya kena pergi umrah, kerana kita dah usia pada waktu macam ni, nak pergi umrah pun tak larat macam dulu dah. Kan, nak tawaf pun tak larat dah. Nak sa'i pun tak larat mungkin. Duduk dalam kapal terbang lama-lama pun jadi penat. Betul kan? Jadi masa dah berlalu, tapi masih banyak peluang untuk buat kebaikan. Ya. Jadi inilah dia kehidupan kita, kerana masa yang tinggal tu sangat sedikit. Kita pun tak tahu bila. Ramai orang meninggal dunia keliling kita. Ya, itu ada seorang suami isteri pergi, dia tolak isteri duk takut wheelchair. Jemaah saya, isteri sakit. Kata isteri nak pergi sangat umrah, bukan haji, umrah. Nak pergi sangat. Dia jaga dia, bagus sangat suami ni. Kita semua bagusnya dia, sihatnya dia, ambil makanan untuk isteri, tolak isteri ketika tawaf. Semua-semua dia buat. Balik kat airport dia meninggal dunia. Anak-anak dia kat luar tak percaya. Dia meninggal dunia kat airport. Sebelum keluar dekat immigration meninggal dunia. Isinya balik ke rumah. Subhanallah. Jadi itulah dia kehidupan. Kita pun tak tahu ajal kita bila. Maka orang bijak membuat persiapan dan membuat kiraan. Kalau macam ni macam mana? Kalau ni cukup tak? Macam kita kumpul duit awal-awal kahwin tu, nak beli rumah dan sebagainya.
maka ahli akhirat pun macam tu kira. Sebenarnya sunat dah banyak macam ni tak? Khatam Quran dah sampai tak 100 kali contoh. Al-Quran nak jadi syafaat bagi kita ni. Tiap-tiap malam dapat baca surah Al-Mulk tak sebelum tidur. Buat introspeksi, muhasabah. Baik, setakat ini saja dulu. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fil lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama amarna shighara wa li jami'i ashabil huquq alaina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.